Ohayo gozaimasu. Hey yo kawan-kawan sekalian. Today we are at Auto Mechanica. So Auto Mechanica ini dia adalah B2B punya event lah. Dia macam trade center. Korang nak cari kereta punya parts, kereta punya barang untuk balik jual. Hari tu Adrian dah pernah buat short video sebelum event ini dia launching. So tahun lepas ada, tahun ini pun ada. Tahun ini, hari Khamis. So dia akan start daripada hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Harap korang boleh datang. Jom kita pergi tengok apa yang ada dekat dalam. So guys, anything senang saja. Sini adalah hall 1, tempat korang registration. After registration, free ya. Lepas tu korang ambil tag yang macam ni. Lepas tu korang dah boleh masuk. Nah ni. Okay, so sini adalah dia punya main entrance. Korang boleh start masuk dekat sini untuk tengok apa yang ada dekat dalam. Let's go. So basically event ni dia macam dekat China lah. Macam semua barang B2B, ada banyak parts lah, macam battery lah, tools lah, macam-macam. Seperti yang macam ini, seperti yang macam ini, logo-logo kereta semua ada. Jenama battery yang kita tak pernah nampak. Lepas korang dah lapak, korang boleh datang ke belakang sini. Sini ada launch, boleh makan. Carpet punya company, korang boleh OEM sendiri untuk bawa balik Malaysia. Suspension, barang-barang lower arm dan model korang boleh tengok dekat sini. Banyak lah kali ini. Hello. Hi. Hello. Hey. Kali ni banyak model juga. Korang boleh datang untuk usah-usah tengok, main ambil gambar dengan mereka. Seperti turbo pun ada dekat sini. Banyak habis kalau korang tak datang. Kalau korang seorang yang buka kereta punya bisnes, sampai Brembo pun ada. Tapi ini Brembo dia kiranya yang macam Ori punya Brembo lah. Untuk kereta yang Ori lah. Okay guys, so sini adalah hall 1 saja tau. Dia sampai hall 6 tau. Hall 6 itu adalah dekat atas. Yang hall 6 itu saya punya booth lah dekat sana. Dekat atas banyak JDM sedikit. Colourful gila dia punya suspension. Hello. Hi. Nah, banyak model korang boleh main usah dekat sini. Denko ada 2 model. Sana ada, sini ada 3 model. T-Works ada 2 model dekat sini. 你们挑船不要跟我们。哎呀，ini bos Auto Mechanica, datuk-datuk semua dekat sini. Ini kalau tak salah saya tahun lepas dia datang daripada Hong Kong ke? Orang Hong Kong. Korang nak tengok cosplay? Ada cosplay juga dekat sini. See my sister here. Right guys, so dekat sini pula dia macam saya cakap lah, macam saya tengah explain. Dia bukan car event, car show tau. Auto Mechanica dia untuk korang yang betul-betul minat tentang nak buat bisnes kereta. Korang wajib kena datang untuk cari barang-barang dekat sini. Exhaust lah, battery lah, suspension lah, bumper lah, stiker lah, exhaust lah, forge rim boleh cari aku lah. Banyak lagi. Main dengan bebe. Truck. Ini truck clutch kit untuk truck. Collision Repair Training Workshop. Apa dia ni? Korang boleh main usah-usah dekat dalam. Tingkah pun ada dekat sini ya. Diagnostic punya itu OBD tu. Korang boleh main ambil stok lah. Yang ini Alien World, rasanya tahun lepas sudah ada tau. Dia pun jual barang-barang yang macam ni, OBD. Okay guys, finally kita dah tiba dekat main stage. Dia punya main stage lebih kurang sama dengan tahun lepas. Sangat-sangat happening. Banyak orang akan duduk dekat sini untuk layan konsert lah, layan speech lah. Dia punya lighting semua pun sangat cantik. Dan juga hari Jumaat mereka ada malam punya night party dekat sini. Ada artis-artis datang untuk sini untuk nyanyi lagu macam-macam lah. Dan seperti biasa dekat sini sama dengan tahun lepas, mereka sekarang ni ada 3 biji simulator. Boleh bagi korang main free. Setengah orang siap bawa glove datang. Nak selfie? Alright, thanks bro. Yes. So simulator dia belah kepada 2 tempat tau. Tadi sana 3 biji. Dekat sini ada 3 biji juga. Dan juga dekat sini korang boleh tendang bola. Untuk dapat free gift ke apa saya tak tahu, tetapi tendang, mari tendang je lah kan. Dan ini adalah Auto Mechanica punya main booth yang mereka jual merchandise Auto Mechanica. Tiap-tiap tahun memang ada. Don't semua ada. Don't 没有 don't kiss my car. Tiap-tiap tahun lah ada barang yang tak sama dekat sini Auto Mechanica. Seperti bag, baju, kita pergi tengok dia punya baju. Event punya souvenir. T-shirt 7 jenis display dekat sini. Satu jenis ada 6 sampai 7 size. Start daripada S sampai triple XL lah lebih kurang. Sampai triple X. Triple XL. Okey. Ada lagi merchandise yang macam ini loh.
Lepas tu sling bag macam ini. Waterproof oh. Yeah. Sorry. Tak apa. Yes. Hai. Boleh. Mai. Boleh, mai. Sekali, mai. Weh, banyak eh. Okey, terima kasih. Thank you. Bye-bye. Belakang sini adalah booth auto mechanical lah. So, dia ada kantin, ada merchandise shop. Korang boleh minum kopi. How are you this year? Bro, All good? Good. Korang datanglah mai tengok Leona Chin kan. Dia tiap-tiap tahun dekat sini 3 hari kan. Dan kalau korang nak berjumpa dengan saya, korang boleh datang ke Hall 6. Sinilah tempat JDM. Sini tempat yang korang boleh tengok kereta-kereta JDM dekat sini. Dan aku bawa korang pergi aku punya booth. Nampak JDM Legend. Ada Skyline Series 33, 34, 35. Puh. Dan booth saya ada dekat sebelah sini. Tadang! Ini adalah booth saya dekat sini. Nak Amir sudah datang lah. Korang nak cari Amir untuk ambil gambar pun boleh. Kita ada GR dengan GT. Air suspension. Dan juga kita ada Ford Stream dekat sini. In case korang nak sembang-sembang, lepak-lepak, boleh datang sini, okay? Mai tengok kereta Liberty Walk. Hola Morgan. YB. Adrian. Agent. Yeah. Air suspension. We can press and then can lift up. Yeah, can lift up. how far does it go up? Yeah, can connect via Bluetooth. Yeah, it's something like this. We're using this air suspension. Yeah, air suspension. Yeah, they got a compressor at the back and then got macam But pump. that one is after modification. Yeah, after. The original one, I know this. Tak apa YB. Never drive this on the road. Never. Oh. Oh, YB boleh cuba duduk sana. Selesa sikit. Orang bawa pun mesti kecil-kecilnya. You spend, enjoy. You must enjoy what you put in. Can car wash right here 啊？ sticker pun ada. 抄滑下来啊？ 哦，Hi Hello Kita hands on lah. Hands on. Jom. Can. So kita kenal dekat social, tapi kita tak pernah sembang. I met you before at the event. Apa tu event Tokyo? Tokyo Auto Saloon. But we were too busy. Ya. Okay, thank you very much. Nice to meet you. Good business. Congratulations. Tu. EG6. EG ni kau custom body kit. Be my ride. Mana korang boleh dapat tengok kereta yang macam ni dah sekarang? Dulu banyak lah kan? Kat sini ada lagi. Wish. Hai. Hello. Hai. Ini ya syok. Fuyo. Corvette Stingray tu. Ni gila-gila, jangan main-main tu ni. Modified kau. Leona Chin buat stiker tu. Jangan main-main tu. 可以做 wrapping 咯。这什么纸来的？RPT。 This is no wax. Okay. So no wax, you see water is a bit flat, and this is has wax. So you can see the water is beautifully designed. It's like a sunblock for our skin, but this is for car. Car also needs a sunblock. It's a bit shaky. She's a professional. Yelah, boleh tukar bidang. Wah, I tak boleh cari makan. Dia sekali start dia tak boleh henti tau. Dia syok main tau. So just lap je lah. Gila tau. So this is user friendly. Easy to do at home. Ready? Then you wipe it. You want try? I don't know. You did great. Let's see Leona work.
Nanti dia ajak kamu race pula eh. Later teach me how to drive ya. So tahun ini mereka ada Green Studio Experience Zone. Yang ini dia special sikit lah. So dia kiranya green screen lah. So you just sitting there and then take a picture. Then it straight convert into like this lah, is it? Yeah. Right after this. Then the customer just scan QR code and take the video? Or how? Once we already finish the video, we'll actually grant them the QR for them to scan it and then Oh, okay. they'll save it Okay, on alright. their phones. Yeah. How many types of animation? How many can one? How many? Only this one? Only this one. Oh, only this one. Only this one, yeah. One person. Okay, so the process is like this. Also, our steering wheel is very small. So just follow by this television and then just move around like this. Dia macam simulator macam saja-saja kan. Korang just save korang punya video lah, green screen. Besides that, kalau korang nak tengok kereta yang antik, wah ini cuno. Inilah antik. Oh, main-main. Ni Corvette Stingray. Adalah kereta-kereta macam ni kan. Ni free ice cream lah. Ini korang kena ambil voucher. Nampak mascot kan? Ada mascot kan? Korang snap gambar mascot. Lepas tu korang upload dekat IG. Lepas tu dia free ice cream. Korang boleh pilih. Free inside scope. Depan bus aku ni, korang nak tengok HID. Ni HID apa? Aku tak tahu. Jom kita ambil Usha tengok. Dia macam ni macam kereta apa? Oh, dia diamond tu nampak. VAR HID. 那个麦 V 的， Oh, MyV 的啊？它很多哇它有这种 bracket， 然后可以加的这自己加的啊？可以加的，它有210个木头，它来是整个还是自己改装进去？这个已经是成品了，定有的啦，不用测车的那些啊。车腰这样，哦，自己测掉，这样，然后它的杆自己测掉，然后放进去。对，它 bracket 专用的那个 bracket，这些全部通用的啊，通用的。好像你看。 那些通用的车全部改进去啊！对，它的大灯啊，我觉得是这样子的嘛。对，然后为什么还要改？你看它的流明才1000多而已。那么我们改装了之后，就是这种改装。哦，OK，它的流明可以达到5-6倍。哦，OK，这个流明越高，它的亮度越高。哦，OK，这个是原装特，原装original，这是你们的，我们的口罩。如果你看我们走的这一车啊，哈哈，你看左边，很暗它，会慢慢变的，就是因为我们这边有 effect 到它的左边，所以它会比较高。而且很闪啊，它的光只是 focus 在中间嘛，下面全部暗区，因为很暗，OK，看不到路。很美哦，这条衣，我看到我衣服哦，哇 ，Thank you for support 啊，等下来找你，哇，美哦，全部穿我的衣哦 ，Wishlist project。 All this so cute eh. All this merchandise you can purchase here. Auto Mechanica pen. You can korang boleh beli bagi anak-anak lah. Ada stiker ah, t-shirt ah, keychain ah, ni keychain. Ni apa dia ni? Kunci. Oh, jatuh. Ya, 布料很好啊。你不要骗我哦，我做 T-shirt 的嘞。有问题啊！这个美。 R35的啊，一个男人的梦想。对，这个美。I think orange 啊，orange nice。 I think orange together ah. Green colour. Green colour. Okay. Luggage tag ah. So roughly total sini semua around aku rasanya dalam 100 lebih 200 merchandise. Okay. Dia ada socks sekali tau. Socks. Lepas tu bag, t-shirt banyak jenis. Lepas tu ini beli bagi anak-anak. Luggage tag. Lepas tu ada yang letak dekat kereta. Ini don't kiss my Okay, baby on board. Right. Okay guys, makan ice cream free, jom. Biasanya sini korang boleh pilih lah ice cream inside scope. Inside scope. Tapi korang kena buat mission lah. Korang kena ambil mascot punya gambar. Lepas tu upload Instagram, tag Auto Mechanica. Lepas tu tunjuk bagi mereka tengok. Lepas tu dapat inside scope free. So apa lagi dekat Auto Mechanica, korang masih boleh main arcade tau. Basically korang kena beli pass ini. Dekat sini dia ada 3 game lah. Football, Street Fighter, Basketball. One day game pass RN RM10. Unlimited play ya. Korang boleh main ini. Sana ada basketball dengan bola sepak. Kita main bola sekarang. Oh. Hui.
ini ya brand yang baru, ASB New. Tengok Carol pun ada sini oh. Oh, ini orang famous oh sekarang promote kereta. So korang mai tengok sekejap lah. Ini adalah brand daripada produk Malaysia, ASB New. So ini ya, dia actually production dia sudah lama tau. Since 5-6 tahun lah. I think 5 years, 6 years. But sekarang ni sebab tak ada orang promote, banyak orang tak tahu. Ini dia punya brand sangat okey tau. Sebab dia ada kilang sendiri dekat Malaysia tau. First thing korang tak perlu worry tentang dia ada rosak sebab warranty semua apa-apa pun dia dekat Malaysia saja. Distributor pun ada, reseller pun ada, kilang pun dekat Malaysia. So korang nak servis ataupun rosak apa-apa semua boleh. Dia ini Viewfire. So hari ni dia ada promotion. Macam ini ya, aku rasanya tak sampai RM1,000 untuk Viewfire. Sini dia punya brand. Tapi kebanyakan dia untuk kereta yang standard ori lah. Suspension ini dia untuk kereta yang original standard. Dia ada banyak color korang boleh pilih dekat sana. Dia ada biru, emas, hijau, silver, purple. Korang boleh custom lah kalau korang nak jual kan. Ataupun tengok model apa kereta korang, korang boleh order. Oh, Tesla. Dry carbon kat sini. Guangzhou Dankuzi Auto. Basically dekat sini body kit pun ada, steering ada, dry carbon, yang macam Zestec ni. Lebih kurang macam Zestec, Matrix, body kit. Boleh juga korang boleh ambil stok. Dan first day event sudah habis. See you all guys tomorrow, Friday.